مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan pengantar ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis yang berkod PIMK 1104. Nama diberi Nurul Alia binti Mak Khalil dari kelas PT1 S2.01 kos pendidikan Islam. Tajuk yang akan dibentangkan pada hari ini adalah tentang hadis dhaif dan hadis maudhu' berkaitan kelebihan berpuasa. Mari kita saksikan bersama-sama apakah itu hadis dhaif dan hadis maudhu'. Definisi hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini mungkin mempunyai sebahagian ciri hadis sahih atau hasan, tetapi masih terdapat kekurangan yang menyebabkan kedudukannya menjadi lemah. Menurut imam yang terkenal, iaitu Imam Al-Nawawi, hadis dhaif ialah hadis yang tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai hujah kerana terdapat kecacatan sama ada pada sanadnya, perawinya atau matannya. Kelemahan ini yang menjadikan hadis tersebut tidak mencapai darjat penerimaan penuh seperti hadis sahih dan hadis hasan. Faktor hadis itu dianggap sebagai hadis dhaif. Yang pertama, terdapat syaz, iaitu keraguan atau kejanggalan. Hadis syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dipercayai tetapi bercanggah dengan riwayat lain yang lebih kuat. Contohnya, hadis sahih atau perawi yang lebih siqah. Walaupun perawi itu adil dan baik, riwayatnya tetap dianggap dhaif kerana tidak selari dengan majoriti riwayat yang lebih kukuh. Ini menunjukkan kemungkinan berlakunya kesilapan dalam periwayatan hadis. Sebagai contoh, seorang perawi meriwayatkan sesuatu yang berbeza daripada ramai perawi lain yang lebih kuat, maka riwayatnya dianggap syaz. Yang kedua adalah keadilan perawi dipertikai, yang bermaksud perawi tidak memenuhi syarat adil, iaitu dia tidak menjaga agama dan akhlak dengan sebaiknya. Perawi dianggap tidak adil jika dia melakukan dosa besar, sering melakukan dosa kecil dan dia tidak menjaga maruah. Contohnya, dia berbohong atau berkelakuan buruk. Kesannya apabila dia meriwayatkan hadis adalah riwayatnya tidak boleh dipercayai sepenuhnya dan hadis yang diriwayatkan menjadi dhaif. Dalam ilmu hadis, keadilan perawi ini amatlah penting kerana mereka adalah penyampai maklumat agama kepada ummah. Yang ketiga, hafazan perawi lemah. Yang bermaksud perawi mempunyai daya ingatan yang sangat lemah atau tidak tepat dalam meriwayatkan hadis. Maksudnya, perawi mudah lupa, sering tersilap dalam menyebut sanad ataupun matan dan dia tidak mampu menjaga ketepatan lafaz hadis. Contohnya, perawi tersalah menyebut perkataan dalam hadis atau mencampur adukkan riwayat. Kesannya, apabila dia meriwayatkan hadis adalah kandungan hadis boleh berubah dan maksud sebenar hadis juga mungkin akan terjejas. Oleh itu, walaupun perawi itu baik, adil, tetapi jika hafalannya lemah, hadis itu tetap dianggap dhaif. Yang keempat, terputusnya sanad atau dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai inqita', iaitu keadaan di mana rantaian perawi dalam sesuatu hadis tidak lengkap kerana terdapat seorang atau lebih perawi yang gugur. Keadaan ini menyebabkan kesinambungan penyampaian hadis daripada Rasulullah SAW tidak dapat dipastikan. Sanad yang terputus boleh berlaku dalam beberapa bentuk seperti mursal, mu'dal, mu'tadil, mudallas dan mu'allaq. Apabila sanad terputus, identiti perawi yang hilang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dinilai sama ada dia seorang yang adil dan dhabit atau sebaliknya. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesahihan hadis tersebut dan menyebabkan hadis itu dihukum sebagai hadis yang lemah kerana tidak memenuhi syarat sanad yang bersambung. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian hadis dhaif. Yang pertama, hadis mu'dal, iaitu hadis yang gugur dua perawi atau lebih pada sanadnya secara berturut-turut.
Dalam hadis ini, bukan sekadar seorang perawi yang hilang, tetapi 2 orang atau lebih perawi gugur secara berturutan yang menjadikan rantaian sanad lebih lemah berbanding jenis terputus yang lain seperti munqati'. Keguguran perawi secara berturut-turut ini menyebabkan rantaian periwayatan menjadi tidak lengkap, sukar untuk mengenal pasti siapakah perawi yang hilang dan tidak dapat menilai sama ada mereka itu adil dan dhabit atau tidak. Oleh itu, tahap kelemahan hadis mu'dhal adalah lebih berat berbanding hadis yang hanya gugur seorang perawi. Dan hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Yang kedua, hadis mu'allaq, iaitu hadis yang dibuang seorang perawi atau lebih di permulaan sanad secara berturut-turut. Biasanya berlaku apabila seorang pengarang kitab hadis seperti imam hadis terus menyebut hadis tanpa menyatakan sanad penuh. Ini menyebabkan rantaian dari awal tidak lengkap. Sebagai contoh, seorang ulama berkata, Rasulullah SAW bersabda tanpa menyebut perawi sebelumnya. Ini menjadikan hadis ini dhaif kerana sanadnya tidak lengkap di bahagian awal. Yang ketiga, hadis mursal, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in secara langsung dengan baginda Nabi SAW dengan menggugurkan nama sahabat dalam sanad. Dalam keadaan ini, sahabat yang menjadi penghubung antara tabi'in dan Nabi SAW tidak disebut. Walaupun sahabat itu adil, ketiadaan nama tetap menyebabkan sanad itu tidak lengkap. Hadis ini termasuk hadis dhaif, tetapi ada ulama' yang menerima dalam keadaan tertentu. Yang keempat, hadis mudallas, iaitu hadis yang disembunyikan kecacatannya oleh perawi agar kelihatan sempurna. Biasanya dengan tidak menyebut guru sebenar atau menggunakan lafaz yang mengelirukan. Perawi yang meriwayatkan hadis ini seolah-olah dia mendengar terus daripada gurunya, sedangkan sebenarnya dia tidak mendengar terus daripada gurunya. Ini dilakukan dengan menggunakan lafaz umum seperti an, iaitu bermaksud daripada, tanpa penjelasan yang jelas. Akhir sekali, mu'tadil, yang membawa maksud tidak terlalu mudah menerima atau menolak hadis dhaif dan bersikap sederhana dalam menerima dan beramal dengan hadis. Sikap mu'tadil ini merujuk kepada pendekatan yang seimbang dalam menilai sesuatu hadis. Seseorang yang bersikap mu'tadil tidak terlalu mudah menerima hadis dhaif tanpa penelitian, dan pada masa yang sama, dia tidak terus menolak semua hadis dhaif secara mutlak. Sebaliknya, dia akan meneliti keadaan hadis itu terlebih dahulu, membezakan antara hadis dhaif ringan dan dhaif yang berat, dan akhir sekali mengikut pandangan ulama' dalam menentukan sama ada hadis tersebut boleh diamalkan ataupun tidak. Dalam konteks beramal pula, sikap mu'tadil ini bermaksud menerima hadis sahih dan hasan sepenuhnya, menggunakan hadis dhaif secara terhad, contohnya dalam fadha'il amal, dan tidak menggunakan hadis dhaif dalam akidah ataupun hukum hakam. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan kerana tidak terlalu keras dan tidak terlalu longgar dalam menerima semua hadis tanpa sebarang tapisan. Mari kita lihat contoh hadis dhaif yang pertama dari kitab As-Sawm an Rasulullah SAW. Haddathna Ahmad bin Mani', haddathna Abu Muawiyah an Sa'id bin Tarif an Umair bin Ma'mun an Al-Hasan bin Ali qala qala Rasulullah SAW tuhfatus sa'im ad-duhnu wal mijmar. Qala Abu Isa هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن طارف وسعيد بن طارف يضعف ويقال أمير بن مأمون أيضا. Daripada Jami' At-Tirmizi hadis 801. Maksud daripada hadis yang saya bacakan tadi adalah daripada Sa'id bin Tarif, daripada Umair bin Ma'mun, daripada Hasan bin Ali. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hadiah bagi orang yang berpuasa ialah minyak wangi dan al-mijmar, iaitu bukhur. Riwayat Jami' At-Tirmizi, hadis 801. Kedudukan hadis ini adalah dhaif, sangat lemah. Sebab hadis ini lemah adalah sanadnya tidak terlalu kuat dan terdapat 2 orang perawi yang dhaif dalam hadis ini. Tujuan hadis ini disampaikan adalah sebagai galakan kepada orang yang berpuasa untuk menjaga kebersihan dan kesegaran diri agar dapat melaksanakan ibadah dengan selesa. Hadis dhaif yang kedua daripada kitab As-Siyam
أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا هبان قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجال قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله الصوم شهر عاصم. Daripada Sunan An-Nasa'i, hadis 2410. Hadis ini membawa maksud telah memberitahu kepada kami Abdullah daripada Asim, daripada Abu Uthman, daripada seorang lelaki, beliau berkata, Abu Dhar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan puasa sebulan atau baginya pahala seperti puasa sebulan. Ini daripada riwayat Sunan An-Nasa'i, hadis 2410. Kedudukan hadis ini dhaif, iaitu lemah. Sebab hadis ini dhaif kerana terdapat perawi yang tidak dikenali dengan menyebut an ar-rijal dalam hadis tanpa menyebut nama perawi. Perawi yang tidak diketahui identitinya menjadikan hadis ini dhaif kerana tidak dapat dipastikan kejujuran dan ketepatan hafalannya. Selain itu, sanadnya juga tidak lengkap dan kurang jelas. Tujuan hadis ini disebarkan adalah hanya sebagai galakan dan motivasi kepada umat untuk melakukan puasa sunat. Seterusnya, pergi kepada hukum periwayatan hadis dhaif. Hadis dhaif ini masih boleh dijadikan sebagai pengajaran, terutamanya dalam perkara seperti fadail amal, iaitu kelebihan amalan, nasihat dan galakan melakukan kebaikan. Ini kerana kandungannya masih boleh memberi manfaat kepada umat Islam selagi ianya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis sahih. Dalam hal ini, ulama membenarkan penggunaannya dengan syarat kelemahannya tidak terlalu serius. Namun, sekiranya sesuatu hadis itu dhaif jiddan, iaitu terlalu lemah atau hampir kepada palsu, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai pengajaran. Hal ini kerana hadis yang terlalu lemah biasanya mempunyai masalah besar, seperti perawi yang tidak dipercayai, pendusta atau sanad yang banyak terputus. Keadaan ini menimbulkan keraguan yang tinggi terhadap kesahihan isi kandungannya. Jika hadis seperti ini tetap digunakan, dibimbangi akan menyebarkan maklumat yang tidak benar tentang baginda Rasulullah SAW, seterusnya mengelirukan masyarakat dalam memahami ajaran Islam, menyebabkan amalan yang tidak berasaskan dalil yang sahih. Oleh itu, ulama menetapkan bahawa hadis yang terlalu lemah perlu ditinggalkan sepenuhnya, sama ada dalam hukum, akidah maupun sebagai pengajaran. Seterusnya kita pergi kepada syarat beramal dengan hadis dhaif ini. Yang pertama, bukan dalam permasalahan akidah. Hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam perkara akidah, seperti keimanan kepada Allah, sifat-sifatnya, hari akhirat dan perkara gaib. Hal ini kerana akidah memerlukan dalil yang pasti dan kuat, seperti Al-Quran dan hadis sahih. Jika hadis dhaif digunakan, ia boleh menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam pegangan iman. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum fiqh. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sumber hukum seperti halal, haram dan wajib. Penetapan hukum memerlukan dalil yang kuat dan jelas. Jika hadis dhaif digunakan dalam hukum fiqh, ia boleh menyebabkan kesilapan dalam menentukan sesuatu hukum syarak. Yang ketiga, masih di bawah hadis sahih, iaitu tidak bercanggah. Hadis dhaif hanya boleh digunakan jika tidak bertentangan dengan hadis sahih atau Al-Quran. Malah, ia mestilah berada dalam ruang yang sudah disokong oleh dalil yang lebih kuat. Ini bermaksud hadis dhaif hanya sebagai penguat atau tambahan, bukan sebagai sumber utama. Yang keempat, tiada perawinya yang pendusta. Hadis tersebut mestilah tidak terlalu lemah, iaitu tidak mengandungi perawi yang pendusta atau dituduh mereka-reka hadis. Jika terdapat perawi seperti ini, hadis itu menjadi dhaif jiddan atau palsu dan tidak boleh diamalkan secara langsung. Yang kelima, digunakan dalam fadail amal. Hadis dhaif dibenarkan dalam kelebihan amalan, galakan melakukan kebaikan dan nasihat. Contohnya kelebihan bersedekah, zikir atau amalan-amalan sunat. Akhir sekali, hadis dhaif ini mestilah tidak berdiri dengan sendirinya. Hadis dhaif memerlukan sokongan, tidak boleh dijadikan sebagai dalil tunggal. Ini memastikan amalan tersebut masih berasaskan ajaran yang kukuh. Di sini saya telah mengumpulkan beberapa pandangan ulama terhadap hadis dhaif. Yang pertama, pandangan Imam An-Nawawi.
Imam An-Nawawi menyatakan bahawa hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam hukum, baik dalam akidah, halal haram maupun fardu kifayah. Akan tetapi, dalam kitabnya, kitab Ad-Dakir dan Al-Majmu', hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadilah amal seperti amalan-amalan sunat dengan syarat tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi galakan kepada umat bagi melakukan ibadah. Yang kedua, pendapat Imam Al-Mundiri. Beliau membenarkan penggunaan hadis dhaif hanya untuk galakan beramal dan nasihat. Hadis ini hanya boleh dijadikan sebagai hujah sokongan, bukan sebagai hujah utama. Pandangan ini serupa dengan pandangan Imam Al-Nawawi, menekankan kebijaksanaan dalam penggunaan hadis dhaif dan kepentingan menilai tahap kelemahannya. Yang ketiga, pandangan Imam As-Suyuti. Beliau berpendapat bahawa hadis dhaif ini boleh digunakan dalam amalan sunat yang tiada dalil khas, seperti tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini tidak kuat sanadnya, tetapi hanya digunakan untuk fadilah menuntut ilmu, bukan penetapan hukum. Pandangan Imam As-Suyuti ini menekankan bahawa penggunaan hadis dhaif hendaklah terhad dan berhati-hati bagi mengelakkan kesalahan dalam penyebaran ajaran Islam. Seterusnya, kita pergi lihat pula kepada hadis maudhu'. Definisi hadis maudhu' pada bahasa diambil daripada kata maudhu'. Perkataan maudhu' yang berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud diciptakan, dibuat-buat atau dipalsukan. Jadi, secara bahasa, hadis maudhu' ini adalah hadis yang dibuat-buat, bukan berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Manakala pada istilah pula, maudhu' ini bermaksud rikaan. Hadis maudhu' adalah hadis palsu dengan perkataan, perbuatan dan pengakuan yang direka dan disandarkan secara dusta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk dalam kategori hadis yang paling buruk, iaitu dhaif yang paling teruk. Baiklah, kita lihat terus kepada contoh hadis maudhu' yang pertama, diambil daripada Kitabul Jihad, Sunan Ibnu Majah, hadis 2768. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا محمد بن يعلى سلمة حدثنا عمر بن صب عن عبد الله الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا أراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سلما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنة ويجرى له أجر رباط إلى يوم القيامة. Maksud daripada hadis tersebut, Allah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Samarah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ya'la Sulmah telah menceritakan kepada kami, Amr bin Sabah daripada Abdurrahman bin Amru daripada Makhul daripada Abi bin Ka'ab. Beliau berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berjaga sehari di jalan Allah untuk menjaga keselamatan kaum muslimin dengan mengharapkan pahala selain pada bulan Ramadan adalah lebih besar pahala daripada ibadah 100 tahun yang diisi dengan puasa dan qiyam. Dan berjaga sehari di jalan Allah untuk menjaga keselamatan kaum muslimin dengan mengharap pahala pada bulan Ramadan adalah lebih utama di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Aku kira baginda bersabda daripada ibadah 1000 tahun yang diisi dengan puasa dan qiyam. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya dalam keadaan selamat, maka tidak akan dituliskan baginya satu dosa pun selama 1000 tahun dan akan dituliskan baginya kebaikan serta akan terus mengalir pahala ribat baginya hingga hari kiamat. Ribat di sini bermaksud berjaga untuk keselamatan ummah.
Okey, ini adalah hadis yang menunjukkan hadiah bagi orang yang berpuasa. Hadis ini riwayat Sunan Ibnu Majah, hadis 2768. Kedudukan hadis ini maudhu'. Sebab hadis ini maudhu' adalah kerana terdapat perawi yang lemah, iaitu Umar bin Sabah. Beliau dinilai sebagai perawi yang sangat lemah, dhaif jiddan oleh ulama-ulama hadis. Malah ada ulama yang mengatakan beliau meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Hadis-hadis mungkar ini apa? Adalah hadis yang bertentangan dengan riwayat yang sahih. Jadi, hukum penggunaan hadis maudhu', iaitu hadis yang saya telah bacakan tadi, hukumnya haram. Kerana hadis ini bukan daripada Nabi tetapi hadis yang direka-reka. Contoh hadis maudhu' yang kedua daripada Kitabud Da'wah, Maskat Al-Masabih, hadis 2249. Wa'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام عادل ودعوة مظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعدهن رواه الترمذي. Maksud daripada hadis tadi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, pemimpin iman yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Ini adalah hadis yang menunjukkan golongan yang tidak ditolak doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Maskat Al-Masabih, hadis yang ke-2249. Terdapat juga dalam kitab himpunan hadis maudhu' dan dhaif. Okey. Karangan Abdul Ghani Azmi. Okey, ini kitab dia ya. Ini kitab dia. Okey. Kedudukan hadis ini adalah maudhu' menurut Al-Labani. Sebab hadis ini maudhu' adalah kerana hadis ini ditahrijkan dari jalan Mujashi. Mujashi ini adalah di antara orang yang meriwayatkan hadis maudhu' dari orang yang thiqah. Maksudnya dekat sini, dia ambil hadis daripada orang yang thiqah, yang boleh dipercayai, yang boleh diguna pakai hadisnya sebagai hujah, sebagai penetapan hukum. Dia ambil hadis-hadis tu dan dia reka sendiri. Sebab itulah hadis yang keluar daripada dia jadi hadis maudhu'. Walaupun diambil daripada ulama yang thiqah. Hukum penggunaan hadis ini adalah haram. Haram menggunakannya kecuali untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Hukum hadis maudhu'. Hukum hadis maudhu' ini telah disepakati oleh para ulama bahawa haram menyebarkan hadis maudhu' ini, iaitu hadis palsu, tanpa menjelaskan kepalsuannya. Nabi Muhammad SAW juga telah memberi peringatan, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Periwayat hadis yang paling terpercaya. Pesan utamanya adalah larangan berdusta ke atas Nabi Muhammad SAW. Makna berdusta ke atas Nabi Muhammad SAW ni adalah berarti mengucapkan sesuatu yang palsu atau mengada-adakan, lalu dikaitkan seolah-olah itu adalah sabda daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri telah menegaskan dan menyebut bahawa tempat duduk di neraka adalah bagi orang-orang yang sengaja menyandarkan hadis palsu ke atas Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahawa berdusta ke atas Nabi ini bukan sekadar dosa kecil, tapi termasuk kesalahan serius dengan akibat akhirat yang berat. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ulama tentang hadis maudhu'. Di sini saya telah kumpulkan beberapa pandangan ulama, ada 3, daripada Imam Al-Nawawi, Ibnu Hajar As-Saqalani dan juga Imam As-Suyuti. Imam Al-Nawawi menegaskan bahawa haram meriwayatkan hadis maudhu' ini bagi sesiapa sahaja yang mengetahui kepalsuannya. Jika seseorang meriwayatkannya tanpa menjelaskan bahawa hadis itu palsu, maka dia termasuk dalam ancaman hadis di atas. Ancaman daripada Nabi Muhammad SAW lah, tentang sesungguhnya siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dia termasuk dalam ancaman tersebut. Dalam kitab Imam Al-Nawawi seperti Al-Majmu' dan Muqaddimah Syarh
Sahih Muslim, beliau ada menyebutkan bahawa wajib menjelaskan status hadis, sama ada hadis itu dhaif ataupun maudhu' jika ingin menyebutnya. Tidak boleh menyebarkan hadis palsu kecuali dengan penjelasan bahawa ia palsu. Seterusnya, pandangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani pula, hadis maudhu' adalah tingkatan yang paling rendah, iaitu paling buruk dalam kategori hadis. Tidak halal meriwayatkannya kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya, memperingatkan umat darinya. Beliau juga menekankan bahawa orang yang sengaja menyebarkan hadis palsu termasuk berdusta ke atas Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam ancaman keras hadis tersebut. Hadis maudhu' ni dia tidak boleh diamalkan dan tak boleh disebarkan tanpa sebarang peringatan. Okey, yang ketiga, pandangan daripada Imam Al-Suyuti. Imam Al-Suyuti menyatakan hadis maudhu' ni adalah kebohongan yang dibuat-buat dan digunakan kebohongan tersebut di atas nama Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengumpulkan banyak hadis palsu dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah untuk membongkar dan memperingatkan umat. Menurut beliau, menyebarkan hadis maudhu' tanpa penjelasan hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar jika dilakukan dengan sengaja. Oleh itu, untuk menggunakan hadis maudhu' ni wajib dia memberitahu kepalsuan hadis tersebut, dan kita sebagai umat wajib memerangi penyebaran hadis palsu dengan menggunakan ilmu kita. Oleh itu kita kenalah belajar ilmu hadis supaya kita tahu bagaimana nak mentafsir sama ada sesuatu hadis itu sahih ataupun tidak, supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang menyebarkan hadis palsu. Saya telah membuat sedikit ringkasan perbezaan hadis dhaif dan hadis maudhu' daripada definisi, sumber dan kedudukan hukum. Okey, mari kita tengok terlebih dahulu perbezaan definisi hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Ini saya telah buat dalam bentuk jadual supaya mudah difahami. Hadis dhaif ni adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan dan terdapat kelemahan pada sanad dan perawinya. Ini saya dah jelaskan daripada awal lagi, tapi ini saya buat ringkasan lah dalam bentuk jadual. Manakala hadis maudhu' pula adalah hadis yang direka, dipalsukan dan disandarkan kepada Nabi secara dusta. Sumber dia pula, kalau hadis dhaif ni dia berasal dari riwayah sebenar tetapi terdapat kelemahan seperti sanad terputus atau perawinya yang lemah. Manakala kalau hadis maudhu' ni pula, sumber dia berasal daripada rekaan manusia dan bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah cara kita nak membezakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Sumber dia pun berbeza. Okey, seterusnya kedudukan hukum untuk hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tetapi dia boleh digunakan sebagai fadilah amalan dengan syarat tertentu. Manakala kalau hadis maudhu' pula, haram diamalkan dan tak boleh dijadikan sebagai hujah. Siapa golongan anti hadis ni? Golongan anti hadis ialah kumpulan atau individu yang menolak autoriti hadis daripada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam dan hanya menerima Al-Quran sebagai panduan utama. Seterusnya, mari kita lihat kepada hujah golongan anti hadis berkenaan hadis maudhu'. Golongan yang berpegang kepada fahaman Al-Quran sahaja mencukupi sering berhujah bahawa semua hukum dan panduan hidup telah lengkap dalam Al-Quran. Lalu, mereka menolak keperluan kepada hadis bagi Nabi SAW. Mereka biasanya merujuk kepada ayat daripada Al-Quran dan surah Al-An'am, ayat ke-38 yang membawa maksud tiada sesuatu pun yang ditinggalkan dalam kitab. Pada zahirnya, ayat ini difahami oleh mereka sebagai bukti bahawa Al-Quran telah merangkumi semua perkara secara terperinci tanpa memerlukan pada sumber lain. Namun, pentafsiran seperti ini sebenarnya tidak selari dengan kefahaman para ulama' muktabar sepanjang sejarah Islam. Para ulama' tafsir menjelaskan bahawa maksud tiada sesuatu pun yang ditinggalkan dalam kitab bukanlah bermakna semua perkara dihuraikan secara terperinci satu persatu dalam Al-Quran, tetapi ia merujuk kepada prinsip-prinsip asas, panduan umum dan petunjuk yang mencukupi untuk membimbing manusia. Perincian kepada prinsip-prinsip ini dijelaskan melalui sunnah Rasulullah SAW. Ini kerana hadis dan sunnah berperanan sebagai penjelas, pengkhusus dan penghuraian kepada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum.
Tanpa hadis, banyak hukum tidak dapat difahami secara praktikal seperti cara solat, zakat, haji dan pelaksanaan hukum hakam yang lain. Tambahan pula, Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam supaya taat kepada Rasulullah SAW dalam banyak ayat. Antaranya firman Allah yang menyuruh agar apa yang dibawa oleh Rasul diambil dan apa yang dilarang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahawa kedudukan Rasulullah SAW bukan sekadar menyampaikan Al-Quran, tetapi juga sebagai pentafsir dan contoh praktikal kepada ajaran tersebut. Justeru, menolak hadis sebenarnya bercanggah dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri kerana ia menafikan autoriti Rasul sebagai penjelas wahyu. Sejarah Islam juga membuktikan bahawa para sahabat, tabi'in dan generasi selepas mereka tidak pernah memahami Al-Quran secara terpisah daripada sunnah. Mereka merujuk kepada hadis dalam memahami maksud ayat, menetapkan hukum dan menyelesaikan permasalahan kehidupan. Malah, ilmu hadis berkembang dengan sangat teliti bagi memastikan ketulinan riwayat daripada Rasulullah SAW sentiasa terpelihara. Usaha para ulama ini menunjukkan bahawa hadis merupakan sumber kedua dalam syariat Islam yang tidak boleh dipisahkan daripada Al-Quran. Dakwaan bahawa Al-Quran sahaja mencukupi tanpa hadis adalah satu kefahaman yang tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Al-Quran dan hadis saling melengkapi antara satu sama lain. Al-Quran sebagai sumber utama, manakala hadis sebagai penjelas dan pelaksanaannya dalam kehidupan seharian. Tanpa hadis, ajaran Al-Quran tidak dapat difahami dan diamalkan secara menyeluruh sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Golongan yang meragui hadis juga sering berhujah bahawa kewujudan hadis dhaif dalam kitab-kitab hadis menunjukkan bahawa sumber tersebut tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Mereka berpendapat apabila terdapat riwayat yang lemah, maka keseluruhan himpunan hadis menjadi diragui. Tambahan pula, mereka menyatakan bahawa kerana hadis diriwayatkan oleh manusia, maka tidak mustahillah untuk berlakunya kesilapan seperti lupa, tersalah dengar atau kekeliruan dalam menyampaikan maklumat. Berdasarkan alasan ini, mereka menganggap sukar untuk membezakan antara hadis yang sahih dan yang tidak. Lalu, cenderung menolak hadis sebagai sumber hukum. Tetapi, hujah ini sebenarnya tidak mengambil kira keistimewaan dan ketelitian disiplin ilmu hadis yang dibangunkan oleh para ulama Islam sejak generasi awal. Para sarjana hadis telah merangka satu sistem penilaian yang sangat terperinci untuk menapis setiap riwayat. Mereka bukan sahaja meneliti teks hadis matan, tetapi juga menyemak rantaian perawi iaitu sanad secara mendalam. Setiap perawi dinilai dari segi akhlak, kejujuran, kekuatan ingatan dan ketepatan dalam meriwayatkan hadis melalui kaedah al-jarh wal ta'dil. Dengan cara ini, hadis dapat diklasifikasikan secara sistematik kepada sahih, hasan dan dhaif. Kewujudan hadis dhaif sebenarnya bukanlah sebagai bukti kelemahan, tetapi menunjukkan ketelusan para ulama dalam menyampaikan semua riwayat yang sampai kepada mereka tanpa menyembunyikan apa-apa. Mereka kemudiannya menjelaskan status setiap hadis agar umat Islam dapat mengetahui tahap kesahihannya. Malah, terdapat kitab-kitab hadis yang sangat ketat syaratnya, seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang hanya menghimpunkan hadis-hadis yang benar setelah melalui proses tapisan yang sangat teliti. Selain itu, dalam menentukan sesuatu hukum, para ulama juga tidak bergantung pada satu hadis sahaja. Mereka akan mengumpulkan pelbagai riwayat yang berkaitan untuk membandingkannya, serta memastikan ia tidak bercanggah dengan prinsip dalam Al-Quran. Pendekatan ini menjadikan kesimpulan hukum lebih kukuh dan tidak terdedah kepada kesilapan individu. Bahkan, jika terdapat hadis yang lemah, ia biasanya tidak dijadikan sandaran utama dalam penetapan hukum, kecuali dalam perkara tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. Dakwaan bahawa kewujudan hadis dhaif menjadi semua hadis tidak boleh dipercayai adalah tidak tepat. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa ulama Islam telah membangunkan satu sistem penapisan yang sangat teliti dan berdisiplin untuk memastikan hanya hadis yang sahih sahaja dijadikan sebagai pegangan umat Islam. Oleh itu, walaupun manusia boleh tersilap dalam meriwayatkan hadis, kesilapan tersebut telah ditangani melalui metodologi ilmiah yang mantap, menjadikan hadis tetap sebagai sumber rujukan yang boleh diyakini dalam memahami ajaran Islam. Baiklah, kita sudah berada di penghujung, iaitu di kesimpulan. Kesimpulannya daripada semua yang telah saya ceritakan sebentar tadi, kaedah ulama dalam menilai hadis dhaif dan maudhu' adalah cukup kuat dan sistematik untuk menolak hujah golongan anti hadis kerana ulama mampu membezakan antara hadis yang sahih
dhaif dan juga maudhu' melalui penelitian sanad dan matan secara teliti. Selain itu, semakan hadis berterusan penting untuk memastikan hanya hadis yang sahih sahaja dijadikan sebagai hujah, sekaligus dapat menguatkan dalil dan mematahkan hujah-hujah golongan anti hadis. Syukran. Kullu khair min Allah wa kullu syarru min dha'fi. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton sehingga ke hujungnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah berada di penghujung, iaitu di kesimpulan. Kesimpulannya daripada semua yang telah saya ceritakan sebentar tadi, kaedah ulama' dalam menilai hadis dhaif dan maudhu' adalah cukup kuat dan sistematik untuk menolak hujah golongan anti hadis, kerana ulama' mampu membezakan antara hadis yang sahih, dhaif dan juga maudhu' melalui penelitian sanad dan matan secara teliti. Selain itu, semakan hadis berterusan penting untuk memastikan hanya hadis yang sahih sahaja dijadikan sebagai hujah, sekaligus dapat menguatkan dalil dan mematahkan hujah-hujah golongan anti hadis. Syukran. Kullu khair min Allah wa kullu syarru min dha'fi. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih kerana menonton sehingga ke hujungnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.